Jangan tengok kalau kau tak nak duit kau habis dekat sini. Murah. Mari. Bang, bos tak ada. Bos pergi overseas. Hari ni aku bagi harga. Bang, sini bang, sini. Bang, ini harga 600. Kita dah potong tau, 460. Tapi ni kita potong lagi, kita bagi 230 yen. Macam mana bang? Gila tak gila? Harga 700.5 bang. Kita dah potong dah. Tinggal 599. Kita potong lagi 599, tinggal 290. Dekat sini banyak pilihan. Ada jual yang murah, ada jual yang mahal. Bergantunglah pada poket korang masing-masing. Nak dekat raya ni kan, dia cakap harga memang dia bagi kau-kau. Okey, bang, masuk bang. Ni, tengok tilam pula bang. Okey, tilam. Ni, tilam semua. Harga dia 6999. Tapi hari ni saya potong lagi 300.5. 350. Siap hantar. Nasihat saya, cepat-cepatlah pergi. Barang tu memang banyak dekat depan tu. Dia orang memang nak clearkan stok. Dia punya harga memang boleh runding. Kedai dia ni dekat Taman Merdeka Permai. Sampai 23 Mac je tau. Cepat. Dia buka 10 pagi sampai 9 malam. Pergilah. Nama dia Lifestyle Furniture Concept. Okay, bye.